Berpindah ke cerita utama lain hari ini, IDF dan polis sempadan di Israel telah membuat cubaan yang gagal hari ini untuk mengosongkan satu pos penempatan haram yang didirikan oleh sekumpulan warga Israel di dalam bandar Palestin Kusrah di tebing barat tidak jauh dari Nablus. Selepas rancangan tentera itu nampaknya telah dibocorkan kepada media, menyebabkan berpuluh-puluh aktivis Israel membanjiri kawasan tersebut untuk menyokong pos haram itu. Jadi episod yang kini sudah 3 hari ini melibatkan pengambil alihan sementara sebuah rumah Palestin dan mengepung sebuah lagi rumah. Ini berlaku selepas satu lagi pengambil alihan rumah Palestin secara haram yang serupa boleh dikatakan di sebuah bandar berdekatan beberapa minggu lalu dan peningkatan mendadak dalam keganasan serta senarai tindakan provokatif yang semakin bertambah oleh orang awam Israel di wilayah yang dipertikaikan. Kami bersama Daniela Weiss. Beliau adalah Ketua Gerakan Penempatan Nahalat, bekas Datuk Bandar Kedumim di sana juga. Terima kasih kerana menyertai program ini malam ini. Telah menegaskan bahawa tindakan di Kusura tidak dibenarkan dan bahawa kedua-dua orang awam serta mana-mana anggota keselamatan yang terlibat dalam aktiviti haram akan dipertanggungjawabkan. Tetapi daripada video-video, nampaknya semuanya adalah budak-budak lelaki muda, lelaki mungkin remaja. Lihat, saya faham ini bukan keganasan seperti yang telah didefinisikan oleh rakyat Palestin di kawasan-kawasan ini, sudah tentu. Saya tahu semua itu, tetapi bolehkah anda mewajarkan dan menjelaskan aktiviti ini sekarang? Pada pendapat saya, apa yang sedang berlaku sekarang berhampiran Kusrah dan di tempat-tempat lain adalah pertempuran berterusan ke atas kawasan yang telah dirampas oleh orang Arab. Ia adalah bertentangan dengan apa yang diberitahu di media. Perjanjian Oslo tidak dipatuhi oleh orang Arab. Dan apa yang dilakukan oleh budak-budak lelaki muda ini, dan bukan mereka saja, saya juga termasuk diri saya dalam usaha untuk melindungi harta kerajaan yang sepatutnya dibebaskan dan digunakan untuk pembangunan komuniti Yahudi. Dan mereka sentiasa begitu. Bermula dengan pembahagian ABC yang pada asalnya pembahagian perjanjian Oslo. Betul. Kawasan ABC adalah satu pembahagian buatan sejak awal lagi. Tetapi walaupun dengan pembahagian buatan ini, yang merampas harta di kawasan C adalah orang Arab. Apa yang dilakukan oleh generasi muda peneroka ialah cuba melindungi tanah kerajaan untuk pembangunan penempatan pada masa hadapan. Dan ini sudah tentu tidak diterima oleh orang Arab. Saya kata sudah tentu kerana mereka mahukannya untuk kampung mereka dan kami menyimpannya untuk masa depan kami, untuk komuniti memang kami. tidak dinafikan. Jadi ini adalah pertentangan yang berterusan. Ia adalah wilayah yang dipertikaikan. Dan saya boleh nampak itu. Tetapi saya ingin bangkitkan satu aspek lain tentang perkara ini. Tetapi secara umumnya, anda tahu, rakyat Israel, dan saya akan bercakap secara umum di sini, boleh faham, anda tahu, permusuhan terhadap rakyat Palestin di kawasan-kawasan ini yang sebenarnya tidak pernah secara keseluruhan dicirikan atau ditunjukkan dalam bentuk tindakan main hakim sendiri sepanjang dekad-dekad penempatan Israel di sana. Jadi saya mempertahankan komuniti ini. Tetapi pertemuan dengan tentera, anda tahu, ini adalah lelaki dan wanita biasa dari seluruh negara. Anda tahu, berkhidmat pada saat yang paling sukar mungkin dalam sejarah IDF. Sekatan jalan raya, anda tahu, konfrontasi dengan mereka. Anda tahu, bertembung dengan rakyat kita sendiri terasa tidak boleh dimaafkan bagi saya dan majoriti rakyat Israel. Saya akan bercakap tentang mungkin bahagian yang paling tidak boleh dimaafkan dalam kisah ini. Adakah ia mungkin lebih memecah belahkan kita, saya rasa, berbanding menakut-nakutkan rakyat Palestin? Anda tahu? Apa respons anda? Saya akan beritahu anda, bercakap sebagai seseorang yang keluarganya adalah sebahagian daripada tentera, maksud saya, ahli keluarga saya sendiri sedang berkhidmat sebagai pegawai. Ya. Dan askar dalam tentera. Malah di meja makan di rumah kami, sikit saya diberitahu oleh ibu mereka bahawa ayah mereka berada di Syria. Tiada apa yang perlu dirisaukan. Bila saya fikirkan bahawa Syria dahulunya adalah musuh yang paling menakutkan. Maksud saya, untuk meletakkan konfrontasi antara tentera dan peneroka adalah sesuatu yang sangat dibuat-buat. Kita sebenarnya sama saja. Kita adalah tentera. Kita adalah peneroka. Tetapi itulah hasilnya acara ini. Dan saya tahu itu. Lihat, orang-orang yang tinggal di kawasan ini, termasuk keluarga anda, saya tahu, berkhidmat pada tahap yang sangat tinggi adalah wira Israel ketika ini, tiada keraguan tentang itu. Mereka sangat bermotivasi untuk berkhidmat kepada negara. Dan ia adalah sesuatu yang komuniti ini banggakan dengan jadi mereka sewajarnya. sepatutnya, tetapi itu memang menyebabkan konflik. Jadi maksud saya rasa kerajaan membuat kesilapan besar apabila ia memaksa beberapa pos penempatan tertentu.
Syukur dalam 2 tahun kebelakangan ini terdapat pertumbuhan besar dalam bilangan peneroka. Terima kasih kepada Smotrich, Israel Katz dan Netanyahu. Tetapi masih ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai kawasan B. Dan saya sangat menyokong penempatan di tanah kerajaan di kawasan B. Kerana perjanjian Oslo telah kehilangan hak untuk wujud disebabkan oleh 7 Oktober kerana serangan yang berterusan. Baru-baru ini kami mendengar tentang serangan yang berakhir dengan 2 pembunuhan berhampiran kampung Tel. Apa tujuan menyerang? Dan anda sendiri nampak, bercakap tentang video dan gambar yang menunjukkan apa yang sedang berlaku. Apa tujuan membaling batu kepada orang yang sedang mendaki? Dan kami nampak dengan jelas bahawa orang-orang itu sedang mendaki dan ia hanyalah aktiviti biasa, tiada apa-apa. Bukan merampas harta, bukan berkonfrontasi dan kemudian membaling batu. Membaling batu seolah-olah sudah menjadi sejenis sukan dalam Olimpik. Dan lebih teruk daripada itu. Ya, tidak. Lebih teruk daripada itu untuk mana-mana rakyat Palestin. Dari tebing barat. Faham ancaman itu benar-benar wujud dan jauh lebih serius daripada apa yang mereka hadapi. Ia Benar-benar bukan boleh tebing diterima. barat. Ialah kawasan yang sempit. Ia adalah bahagian utama dari sungai ke laut. Tempat kelahiran Israel terletak di tebing ini. Dan ia bukan sekadar tebing. Ia adalah kawasan utama. Ia adalah kawasan utama. Ia adalah Beit Betel dari Alkitab. Ia Saya Shiloh gunakan istilah itu dari kerana ia Alkitab. diiktiraf secara antarabangsa. Tetapi sudah tentu Ya, saya retorik tahu, mereka tapi memang terlibat maksud jauh saya- lebih daripada apa yang kita takrifkan sebagai tebing barat. Sudah tentu. Ya, Daniel betul. Leveis, terima kasih kerana bersama kami. Kerana bersama kami dalam topik ini. Terima kasih kerana berkongsi pandangan anda. Penting untuk dunia mendengarnya. Terima kasih. Terima kasih. Bawa topik ini ke dalam studio juga. Dan Jonathan, maksud saya, mari kita katakan, lihat, keganasan di tebing barat yang dilakukan oleh orang Yahudi di sana sekarang, sama ada ia dibenarkan atau tidak. Ia sedang mendapat banyak publicity buruk untuk Israel sekarang. Kritikan maksud saya, dilabel sebagai keganasan Yahudi, malah oleh orang seperti Brad Stevens. Anda tahu, orang yang sentiasa mempertahankan kita di mana-mana. Anda tahu, terangkan kerumitannya, penyelesaian yang berpotensi dan risiko sesuatu yang mungkin serupa dengan perang saudara, Anda tahu, dalam arena seperti ini untuk Israel. Ya, sangat kompleks. Jadi kita sudah 34 tahun selepas perjanjian Oslo. Saya harus katakan bahawa saya bersetuju dengan beberapa perkara yang dikatakan oleh Daniela. Kerana ada perjanjian yang telah dibuat. Dan untuk kebanyakan tahun-tahun itu, ia sebenarnya telah dirosakkan oleh rakyat Palestin. Manakala Israel pula hanya memandang ke arah lain. Dan realiti itu kini sedang berubah. Apa yang kita lihat sekarang ialah buat pertama kalinya, Israel sebenarnya sedang melawan balik. Sebahagiannya adalah secara institusi dengan membina banyak komuniti baru dan dengan ladang-ladang yang terkenal atau buruk namanya bergantung pada perspektif anda. Ia sangat penting dalam benar-benar menguasai kawasan dan menghentikan peluasan penempatan Arab yang haram di kawasan C dan B. Dan apa yang kita lihat sekarang ialah pertempuran yang semakin sengit. Sekarang terdapat masalah struktur Israel di Judea dan Samaria. Yang paling utama ialah tidak cukup penguatkuasaan undang-undang. Hakikat bahawa kita melihat kejadian-kejadian ini dan hakikat bahawa polis dan IDF mengambil masa yang lama untuk bertindak balas terhadapnya dan bergelut untuk mengawasi dan itu banyak adalah kes isu yang saya seperti rasa anda tahu perkara ini tidak sepatutnya mengejutkan mana-mana pembuat keputusan Israel. Sepatutnya ada penguatkuasaan undang-undang yang jauh lebih tegas, terutamanya polis untuk menangani orang awam Israel dan golongan main hakim sendiri Israel. Dan saya benar-benar, anda tahu, saya mengecam mana-mana rakyat Israel yang melakukan perkara yang menyalahi undang-undang, tetapi terutamanya yang mengancam atau menyerang pasukan keselamatan Israel. Itulah perkara terakhir yang sepatutnya mereka lakukan. Dan saya rasa ia mencemarkan nama baik, anda tahu, warga negara yang mematuhi undang-undang, berani dan patriotik dengan imej bahawa sebenarnya Baiklah, ya, saya tak pasti mereka sama tidak ada layak saya untuk setuju itu. itu benar.